seorang hacker mencuri bahan ilmiah di sebuah universiti. Tetapi pegodam itu akhirnya hilang nyawanya sendiri. Pada tahun 2010, seorang pegodam misteri telah menceroboh ke dalam MIT dan masuk ke bilik simpanan server. Dia menyambungkan komputernya ke rangkaian MIT bagi mendapatkan akses memuat turun berjuta-juta jurnal akademik terus dari perpustakaan digital yang dikenali sebagai JSTOR. Nilai artikel yang dimuat turun boleh mencecah sehingga $100 juta. Tetapi kerana dia menggunakan rangkaian MIT, dia berjaya memuat turun semua jurnal itu secara percuma. Namun, dia telah melakukan kesilapan besar. Dia telah memuat turun terlalu banyak jurnal dalam satu masa. Ini menyebabkan lonjakan besar dalam aktiviti rangkaian. Maka, pihak berkuasa mula mengesyaki sesuatu yang tidak kena dan siasatan dimulakan ketika mereka memeriksa kamera tersembunyi di bilik itu dan berjaya merakam pegodam itu sedang melakukan aktivitinya. Namanya ialah Aaron Swartz, salah seorang co-founder Reddit. Syarikat bernilai hampir 16 bilion sekarang. Matlamat besar Aaron adalah untuk mencipta satu perpustakaan dalam Thailand secara percuma di mana tiada siapa perlu membayar untuk mendapatkan maklumat. Tetapi selepas ditangkap, dia menghadapi penjara sehingga 35 tahun dan denda $1 juta. Di bawah tekanan yang amat dahsyat, dia akhirnya mengambil nyawanya sendiri. Perkara ini telah mencetuskan kemarahan di seluruh internet kerana walaupun Aaron telah melakukan jenayah, ramai percaya dia tidak layak menerima hukuman yang begitu berat. Komen pandangan korang.